خير ما أحييكم بتحت الإسلام وتحية الإسلام بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمتي فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبه بدأنا ولو عبدنا غيره لا شقينا. يا حبذ ربا وحبا دينا وحبذ سيدنا محمد هادينا. لولاه ما كنا ولا بقينا. الله يا شاكر يا شكور. الله يا عفو يا غفور. الله يا عالم يا خبير. الله يا فتاح يا بصير. لا تحرمنا فتحك المبين آمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairun nas anfa'hum linnas. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, para ibu, para ayah, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah bil khair, dengan kebaikan, wa bisalamah dengan kesejahteraan, wa bisa'adah dengan kebahagiaan, wa biridha dengan keredaan, wa bil barakah dengan keberkatan, wa bil huda dengan petunjuk, wa bil taufiq daya kemampuan mengikuti petunjuk. Ini bila dapat taufik ni maknanya Allah selamatkan dua perkara, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, iaitu apa? Yang pertama, hirman dan khizlan. Bila kita dapat taufik, maknanya daya mengikuti petunjuk tadi, hidayah tadi kan, ya, taufik ni Allah beri dia selamat daripada dua benda, iaitu hirman dan khizlan. Apa dia hirman dan khizlan? Ini bila dapat selamat, rasa bila orang tengok orang semayang, khirman ni bila orang buat semayang kita teringin nak semayang. Khirman dan khizlan ni dia bila tengok orang semayang dia tak teringin pun. Dia tak rasa berdosa pun kalau tinggal semayang. Sampai akhirnya dia tidak dapat melaksanakan perintah semayang tu, akhirnya dia pun tak buat. Hilang daya keupayaan untuk mendirikan salat. Jadi kelainan upaya untuk mendirikan salat. Jadi hirman dan khizlan. Bila kita dapat taufik, makna selamat dua benda. Mudah-mudahan Allah juga kurniakan kita wabil maghfirah, keampunan. Dan Allah kurniakan kita wabil riayah, wabil inayah, pertolongan Allah, bantuan Allah, penjagaan daripada Allah. Allah kurniakan kita wabil istiqamah, iaitu fastaqim kama umirta. Ini salat. Istiqamah tu maknanya kita dapat menunaikan salat sebagaimana yang disyariatkan. Macam mana syariatnya? Iaitu dengan Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Tapi kita ni dah 1447 Hijrah, kita tak nampak Nabi semayang. Jadi kata ulama, kita dapat sallu kama allimtumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu belajar tentang semayang ni malam ni. Itu yang kita buat ulang kaji tentang semayang dengan kitab praktikal salat sempurna
supaya kita ni termasuk orang yang Nabi sebut sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Yang mana ulama kata kita ni lebih 300 tahun tak nampak Nabi sembahyang, sahabat sembahyang macam mana, tabi'in sembahyang macam mana, tabi'in sembahyang macam mana, maka kita ni sembahyang dengan alimtumuni, iaitu belajar. Yang kemudian mudah-mudahan Allah kurniakan kita wabil hasanah fid dunya wabil hasanah fil akhirah wa qina azabannar. Kehidupan kita di dunia ni baik-baik belaka, kehidupan di akhirat juga minta-minta baik-baik belaka, dan Allah selamatkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya mohon keizinan daripada tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan imam, untuk saya menyambung, kita menyambung pembacaan kitab berkenaan praktikal solat sempurna ni pada perbahasan tentang khusyuk ni. Kita tengok pada muka surat 170 belakang. Sebelum itu ditampilkan tips khusyuk dalam solat, kan? Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam rahimallahu ta'ala mencadangkan ada 6 perkara unsur untuk kita dapat khusyuk. Khusyuk ni dengan makna khudu', tunduk. Khusyuk dengan makna at-ta'anni, tenang. Khusyuk dengan makna tetap. Jadi semayang ni, kita khusyuk ni dia anugerah Allah. Dia termasuk dalam nama Allah Ar-Rahim. Kerana nama Allah Ar-Rahim ni dia untuk orang beriman je Allah bagi nikmat ni, iaitu dalaiqun ni'am, nikmat khusus. Daqaiqun ni'am, nikmat khusus Allah bagi. Tak bagi kepada yang tak beriman. Yang beriman saja nikmat khusyuk ni. Nikmat khusyuk ni. Sebab at-ta'anni minallah wal ajlati minasyaitan. Tenang tu daripada Allah. Gopoh itu daripada, kata Ahmad Nisfu, syaitan. Jadi insya-Allah kita tengok apakah perbahasan berkenaan dengan 6 unsur Imam Al-Ghazali sebut tentang tips untuk khusyuk. Yang pertama, hudur qalbi. Hudur qalbi ni dia juga kalau dalam zikir disebut sebagai wukuf qalbi. Bila kita sebut wukuf ni, apa cerita? Apa benda? Wukuf ni ibadat haji. Wukuf di Arafah. Bila kita pergi Arafah tu, kan, wukuf tu kita akan berdiam dekat situ. Kita berkampung kat situ, berdiam dekat situ, kan. Kemudian di sana adanya doa dan sebagainya, adanya khutbah dan sebagainya, kan. Jadi wukuf, permulaan kepada hari Aidul Adha tu, kan, iaitu pada 9 Zulhijjah. Wukuf qalbi ni, ia juga dalam zikir ni disebut wukuf qalbi, atau disebut wujud qalbi. Makna hudur qalbi, menghadirkan hati. Wukuf qalbi ni mendiami hati tu. Dan wujud qalbi itu dengan makna diadakan hati itu dengan semayang tadi. Maka datanglah khusyuk. Ia boleh dihasilkan dengan adanya himmah, iaitu menumpukan sepenuh perhatian dengan tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita yang tinggi. Dalam himmah ni ada 2. Satu, himmatun daniyah. Yang kedua, himmatun aliyah. Himmatun daniyah ni keinginan, menumpukan sepenuh perhatian, tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita bersifat duniawi. Ini yang kebanyakan orang buat ni. Kalau bab dunia ni all out dia. All out. In dah. Jadi dia bersungguh-sungguh dia bab dunia ni. Sampai dia tak kira bab akhirat. Dia tak kira bab apa. Dan penting dia dapat duniawi ni dia dapat. Itu himmatun daniyah. Himmatun daniyah ni peristiwa yang berlaku hijrahnya sahabat Nabi daripada Mekah ke Madinah. Yang bila mana Nabi sebut berkenaan dengan innamal a'malu binniyati. Sungguhnya bermula amal itu dengan niat. Sebab
Ada orang berniat selain pada Allah dan Rasul. Siapa yang berniat Allah dan Rasul, dapatlah Allah Rasul. Siapa berniat selain pada Allah Rasul, dia tak dapat Allah dan Rasul kan. Itu berlaku hijrah. Jadi himmatun daniyah. Yang kedua, ini himmatun yang dapat keridhaan Allah, himmatun aliyah. Ini menumpukan sepenuh perhatian dengan tekad yang kuat untuk mencapai cita-cita yang tinggi yang bersifat aliyah, keridhaan Allah. Ada syarat tuan-tuan nak dapat himmatun aliyah ni. Apa dia syarat himmatun aliyah? Kata ulama, himmatun aliyah ni dia mula-mula mesti yang pertama fal ilmi yahdi, maka ilmu tu menjadi petunjuk. Tak boleh dia ni nak mendapat keridhaan Allah tanpa mendapat ilmu. Kerana dengan ilmu tu dia akan jadi petunjuk jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, wabil basirati yumayyiz. Bila ada ilmu jadi petunjuk, mata hati, bukan mata kepala. Mata hati itu dapat membezakan yang mana hak, yang mana batil. Mata kepala nampak cantik je. Tapi mata hati ni yang ada rasa takut pada dosa, tahu ini pahala, dia dapat membezakan yang mana baik, mana buruk pada sisi agama. Iaitu mata hati. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudahlah dengan ilmu, mata hati dapat membezakan yang hak dan yang batil. Wabil amali yu'id, yakni amal tu dapat menolong. Tak jadi kalau mengaji saja tak ada buat apa amal. Amal ini yang menjadi apa benda yang kita nak tuai di akhirat nanti. Al jaza'u min jinsil amal, hadis Nabi. Kita akan menuai apa yang kita tanam, semai di dunia dulu. Tuainya di akhirat. Di dunia ni kita semai apa dia? Kan? Jadi kalau ikut zahiriahnya, kalau kita semai derian, dapat derian lah. Kan? Tapi kalau semainya ketum, dapat ketum. Macam itulah. Yang keempat, sudahlah ilmu menjadi petunjuk, mata hati dapat membezakan yang hak dan batil, amal tu dapat menolong dia. Wabil himmati yuqawwih, iaitu tekad akan memperkuatkan cita-cita mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati dalam hudur qalbi ni, hati akan selalu mengikut himmah. Sama ada himmatun daniyah ke himmatun aliyah. Kalau hati itu condong kepada dunia, itu yang kena penyakit macam contoh penyakit al-wahnu, hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta kepada dunia, benci kepada mati. Sampai tak kira agama pun jual. Yang penting apa yang dia nak bersifat duniawi itu dia dapat. Dia tak kira halal haram dosa pahala, dia tak kira. Sanggup melabun. Orang Perak kan. Sanggup melabun. Maknanya untuk mendapat cita-cita dia. Matlamat tak menghalalkan cara. Himmah pula datang ketika melakukan sesuatu dengan penuh perhatian. Tu. Tuan-tuan, dalam kita sebut tentang hudur qalbi ni, ya, sebelum kita masuk cara, dalam hudur qalbi ni Nabi pernah bersabda satu hadis, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadis ini bertepatan dengan soal bila mana malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki bertanya 3 perkara. Apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan. Tentang ihsan. Iaitu ihsan itu apa dia? Anda menyembah atau salat, mengabdikan diri atau mentaati Allah seolah-olah kita melihatnya, tapi walaupun sekira kita tak melihat Allah, sungguhnya Allah maha berkuasa, maha melihat kita. Walaupun maknanya kita semayang tu sedang berada pada pengawasan Allah. Kan, kita semayang tu, semayang kita ni diperhatikan, maknanya di bawah pengawasan Allah. Allah mengawasi. Maka datanglah hudur qalbi. Dihadirkan hati itu dengan khusyuk. Menurut Al-Hakim At-Tirmizi pada awal muqaddimah kitab Bayanul Farq, dia menyebutkan, saya mengumpamakan hati ini seperti mata.
Mata. Bahawasanya mata adalah suatu yang terdiri daripada dua kelopak mata. Bola mata, iris mata yang ada pada bahagian retina tu, semuanya mempunyai fungsi dan makna yang berbeza antara satu dengan yang lain, namun saling berkait antara satu dengan lain. Sama juga dengan rumah, iaitu sesuatu yang dikelilingi oleh pintu, laman, bumbung, dinding, ruang-ruang, bilik-bilik yang menjadi aturan yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Hati ni boleh didefinisikan sebagai fuad dan akal. Fuad ni bisikan dalam hati yang disebut sebagai al-aqlu mahdi. Hati ni kata terbitan daripada qaf lam ba, qalbi. Sebab disebut qalbul qalbi. Qalbul qalbi ni maknanya hati ni mudah berbolak-balik. Qalbul qalbi ay tahwilu syai'an wajhi. Hati ni mudah berubah-ubah pada suatu keadaan, wajah. Sebab itu kita doa, ya muqallibal qulub. Wahai yang membolak-balikkan hati. Hati ni mudah dia berpaling, mudah kejap je. Sebab tu orang kata pantai berubah macam mana entah, lupa. Tu yang berubah tu lah. Lupa pula. Pasir bah pantai berubah. Macam tu ya. Pasir bah pantai berubah. Menurut Al-Imam Al-Hakim, oleh kerana hati ni mudah berubah-ubah, pada sudut mata, hati ni ibarat warna hitam bagi anak mata. Kita ada warna hitam. Jadi mata ni warna hitam dia. Kemudian yang putih itu adalah as-sadru, sesuatu yang daripada tekak sampai sebelum perut, dada. Jadi yang putih itu dia akan nampak sesuatu yang luar, sesuatu yang zahir saja. Kan? Kemudian ulama sebut tentang hati ni, tempat adanya khusyuk. Sebab al-khusyuk annahu yada'u musalli basaruhu fi mawdi'i sujudih. Khusyuk seseorang yang salat akan menumpukan perhatian di tempat sujud. Sebab itu kita dalam mazhab Syafi'i sunat memandang mata ni tempat sujud. Sebab mata kita ni kan putih tu sadri, dada, mata hitam tu qalbi, hatinya. Jadi mata kita ni kena tengok tempat sujud ni supaya datangnya khusyuk. Oleh itu, seorang yang semayang haruslah menitik beratkan pandangan matanya ke tempat sujudnya, sebab itu lebih menzahirkan hatinya dan lebih memusatkan fikirannya. Sebab itu kalau mata kelelor je, begitulah keadaan hati dia. Kan? Kalau mata tu duduk meleo je kata orang, begitulah hati dia. Kalau mata dia tetap fokus, hati dia pun fokus. Kata Imam At-Tirmizi dan juga Imam Al-Hakim. Imam Malik pernah menjelaskan bahawa khusyuk itu maknanya menghadap dengan penuh perhatian atas salat itu. Al-khusyuk al-iqbalu 'alaiha. Khusyuk menyandarkan hati sepenuhnya kepada Allah, menghadap Allah dengan sepenuh perhatian. Al-Imam Al-Hakim menjelaskan, dengan berkenaan dengan khusyuk ni, yang mana mata hitam itu, hati itu kan, ada satu keadaan yang bila mana kita semayang, kenapa adanya doa istiftah? Doa istiftah ni dia sebagai antara doa yang Nabi baca untuk khusyuk dalam semayang.
Pertama doa istiftah ni, pintu langit akan terbuka. Wajjahtu wajhiyah. Itu tempat kita khusyuk tu. Sebab itu ada satu hadis, bila kita baca doa istiftah, jalan untuk menghadirkan hati, hudur qalbi, untuk khusyuk dalam salat. Sebagaimana hadisnya cukup panjang, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qama ila salah qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kemudian Nabi baca lagi, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi la ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kulluhu fi yadaik wasyarru laysa ilaik ana baka wa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik wa idza raka'a qala Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa muhyi wa 'azmi wa 'asbi ila akhir hadis. Apa dia Nabi sebut dalam riwayat? Bila Nabi berdiri untuk mendirikan salat, lepas Nabi qiyam takbiratul ihram, Nabi baca doa istiftah dengan membaca aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh penyerahan hanifah, dan aku bukanlah dari golongan orang yang mempersekutukan Allah. Sungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam, tiada sekutu baginya, dan dengan itu aku diperintahkan dan aku termasuk dalam kalangan orang-orang yang Islam, yakni berserah diri. Ya Allah, Engkaulah Raja, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau Tuhanku dan aku hambamu. Aku telah menzalimi diriku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah semua dosaku. Sungguhnya tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Tunjukkanlah aku ke arah akhlak yang terbaik, kerana tiada yang dapat menunjukkannya selain Engkau. Dan jauhilah dariku akhlak yang buruk, kerana tiada yang dapat menjauhkannya dariku selain Engkau. Aku menyahut panggilanmu labbaik, dan aku patuh kepadamu dengan sadaik. Segala kebaikan berada di tanganmu dan kejahatan tidak disandarkan kepadamu. Aku berada denganmu dan kembali kepadamu. Maha berkat dan maha tinggi Engkau. Aku mohon ampun kepadamu, bertaubat kepadamu. Yang mana dalam tu ada sebut berkenaan Nabi sebut dalam apa? Doa tu Nabi sebut ya ini apa tadi? Mana kata tadi? Dalam doa tadi ni. Khasha'a laka sam'i, khusyukkan bagiku sam'i pendengaranku, wal basari penglihatanku, wa mahyi kehidupanku, wa azmi wa asabi tulang-tulangku dan sendi-sendiku. Kan? Maknanya semayang ni, khusyuk ni seluruh anggota. Khusyuk ni seluruh anggota, tuan-tuan. Sebab itu kita kaji, mengulang kaji kitab praktikal solat sempurna ni, ada tujuan dia supaya Allah kurniakan kita khusyuk dalam solat. Sebab Nabi sebut, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu salah wa yukthiru at-tatawwu' wa at-tanafful fil nahar wal lail wa kana lahu ba'dun minas sunani wal adabi fi salah wa kana sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahrisuna ala ma'rifati tafasili ibadatihi liyahtadu bihadyihi wa yastannu bisunnatihi. Nabi sangat mencintai salat dan baginda banyak melakukan amalan sunat dan salat-salat tambahan, baik pada waktu siang maupun malam. Nabi juga mempunyai beberapa sunnah dan adab tertentu dalam salat. Para sahabat Nabi sangat bersungguh-sungguh untuk mengetahui dengan terperinci
cara solat Nabi, supaya mereka dapat meneladani petunjuknya dan ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cuba, sahabat-sahabat ni, dia nak tahu macam mana terperincinya Nabi semayang. Dia nak ikut betul-betul segala rukun, segala yang sunat-sunat. Tujuan kita ulang kaji kitab Praktikal Solat Sempurna ni, supaya kita nak ikut rapat dengan cara Nabi solat. Gitu. Supaya Allah kurniakan khusyuk. Khasha'a laka sam'i wa basari wa muhyi wa azmi wa asabi. Pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulang-tulangku berlaku khusyuk kepadamu. Hadis Sahih Muslim 771. Nabi khusyuk, pendengarannya khusyuk, penglihatannya khusyuk. Wa muhyi, maknanya fikiran pun khusyuk. Wa azmi, tulang-tulang pun khusyuk semua. Semuanya khusyuk belaka. Seluruh anggota dia kepada solat. Bila kita khusyuk, hati itu khusyuk, maka khusyuklah seluruh anggota tubuh. Sebagaimana sebuah athar dalam kitab At-Taisar Bisyarah Al-Jami' As-Saghir jilid 2 muka surat 208. Lau khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarih. Jika khusyuk hati itu, maka khusyuklah anggotanya. Itu kalau kita semayang gisir, confirm tak khusyuk. Kan? Semayang ni kejap-kejap gisir, kejap gitu. Memang tak khusyuk. Tapi kalau semayang dia tu tetap, kan? Tetap tenang, tumpuan dia, fokusnya, khusyuk mudah. Jadi khusyuk anggota yang dimaksudkan ialah tidak berpaling, tidak bergerak-bergerak yang banyak, yang bukan daripada perbuatan salat, yang boleh menghilangkan kekhusyukan salat, sehingga dilihat tak ada beza keadaan orang salat dengan luar salat. Kalau tengok rupa, ni semayang tak ni, memang tak khusyuk lah. Tapi bila tengok tenang, orang tengok pun tenang. Dia tengok orang tu semayang tu tenang, dia rasa tenang. Tu khusyuk lah dia semayang tu. Sebab itu dengan khudur qalbi tadi, seorang yang salat atau musalli tadi akan mengosongkan hatinya dari segala macam, kecuali apa yang dibacanya dalam salat, apa yang dibuatnya dalam salat. Bila dia baca ayat-ayat bacaan dalam salat, dia mentadabbur bacaan salat tadi. Maka datanglah benda yang kedua, unsur yang kedua Imam Ghazali sebut tafahum. Jadi faham. Kan? Tadi tu tuan-tuan, itu antara khusyuk tu. Kalau kita tengok cara khudur qalbi ni, yang pertama menghadirkan kesedaran bahawa tujuan utama kehidupan bergantung kepada solat. Yang kedua, sedar bahawa akhirat adalah lebih utama daripada dunia yang penuh kehinaan, dan salat adalah wasilah untuk kita menuju akhirat. Sebab itu kita ada doa lepas azan iqamah tu kan, wasilatal wal fadilah. Wasilah tu salat. Hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi ni salat, wasilah. Tu yang pertama, khudur qalbi. Maknanya fokus dia, segala anggota dia. Sebab salat ni bukan zahir saja. Salat ni zahir dan batin, roh dan jasad. Semuanya fokus kepada salat. Dia tak kira dah yang lain, tak kira dah. Kan? Minyak turun ke tak turun, lantak. Dia yang penting semayang tu. Tu. Lepas semayang baru fikir pasal minyak. Macam itulah. Saya pergi balik kan nak isi minyak, tu ceritanya. Jadi masa tengah semayang tak fikir dah apa-apa. Tak fikir dah yang lain-lain ni. Dia fikir semayang je. Sebab tuan-tuan, dalam kitab ni juga, pada muka surat 173, tuan-tuan boleh tengok kisah salafus soleh untuk mendapatkan khusyuk dalam semayang. Nama seorang salafus soleh ni Hatim Al-Asam. Ditanya, bagaimana salatmu wahai Hatim Al-Asam? Beliau menjawab, jika waktu salat tiba, aku wuduk dengan sempurna. Sebab itu mula nak salat ni, mula khusyuk tu dia mula dia bila masa kita taharah tu. Kita ambil air wuduk, ibadatnya wuduk.
Sebab itu kalau syaitan nak kacau, start masa wuduk tu. Itu yang kadang orang ambil wuduk macam mandi wajib. Kan? Habis badan, habis baju penuh. Dia wuduk ni, airnya membasuh muka. Kan? Kalau tangan pun daripada ujung jari sampai atas siku je. Bukan sampai ke bahu. Kan? Lepas tu kepala, sebahagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i, telinga sunat. Bukan basuh telinga gajah, telinga sendiri. Basuh kaki pun sampai ke buku lali je. Bukan sampai ke parah pinggang ni. Tapi dia punya basah terlenjun tu kan, macam mandi. Itu yang jadi tu. Syaitan tu kacau. Sebab itulah mula nak khusyuk masa ambil air waduk tu, masa ibadat wuduk tu. Lagi kan dah basuh. Ini macam tak kena ni. Kan. Kan. 2-3 kali duk ngulang, patah balik keluar masuk, patah balik keluar masuk kan. Gitu. Sebab dak mula khusyuk tu pada masa wuduk tadi. Kemudian barulah pada semayang. Sebab itu kata Hatim Al-Asim, dia kata cara nak khusyuk ni, kata dia, aku jika waktu salat telah tiba, aku berwuduk dengan sempurna. Setelah itu aku berjalan ke tempat salat yang kuinginkan. Kemudian aku duduk di sana dan berusaha bersungguh-sungguh menumpukan, ini dah hudur qalbi ni, seluruh anggota tubuhku untuk solat. Kemudian aku berdiri untuk solat. Ketika aku berdiri itu, katanya, aku letakkan, maknanya kiblat Kaabah itu tepat di hadapanku. Titian menuju neraka di bawah kedua kakiku. Dia dah rasa macam meniti titian serat. Syurga di kananku, neraka di kiriku, dan yang paling apa sekali, malaikat mencabut nyawa di belakangku. Tu. Ialah malaikat kat belakang, tuan-tuan. Malaikat. Bukan kata malaikat. Ayah saya dulu mengaji Quran, mengaji muqaddam dulu kan. Ayah saya tu boleh tahan juga. Cengihnya. Dia suruh mengaji macam mana? Dia mengiring. Dia menghadap saya menghadap sana atau menghadap sana. Maknanya tangan dia dekat belakang. Bukan sekat tangan je, ada rotan tu. Salah baca dia, straight. Ada sekali tu, bubuhlah baju lebih lah. Buh surat ke apa. Bunyi lain macam. Ini lain, bunyi lain macam ni, kepak, kata dia. Lepas tu mengaji, buka belakang pula. Memang jenuh lah. Memang kata orang, memang parah lah kan. Memang parah lah. Sama lah. Hatim Al-Asam kata, dia semayang tu, betul-betul dia semayang tu menghadap kiblat, yang dia rasa berdirinya dia tu di bawah titian sirat tu, yang mana neraka di bawah tapak kaki dia, syurga di kananku, neraka di kiriku, malaikat mencabut nyawa di belakangku, dan aku menganggap itulah solat yang terakhir kalinya. Standby. Ni bila masa malaikat boleh mencabut nyawanya, dia rasa. Kemudian Hatim menyambung, aku berdiri menghadap Allah dengan perasaan harap dan takut. Kemudian aku mengucapkan takbir dengan penuh kesedaran. Aku membaca ayat-ayat Quran dengan tartil. Ketika rukuk, aku merendahkan diri di hadapan Allah. Ketika sujud, aku melakukan dengan khusyuk. Ketika duduk, yakni tahiyat awal, aku letakkan telapak kaki kiriku di bawah punggung, dan aku tegakkan kaki kananku dengan bertumpu kepada ibu jariku. Aku kerjakan semua itu dengan ikhlas. Kemudian aku tidak tahu adakah salatku diterima oleh Allah ataupun tidak. Ini dalam beberapa kitab antara An-Nawadir dan beberapa kisah berkenaan dengan kisah salafus soleh untuk mendapatkan khusyuk itu tadi. Kemudian yang kedua, tafahum. Tafahum akan ada, yakni memahami keperluan salat, memahami tujuan salat setelah adanya hudur qalbi tadi, menghadirkan dalam hati. Untuk adanya tafahum, orang yang salat hendaklah mengikut penyertaan hati dan tumpuan fikiran, serta bersungguh-sungguh menolak sesuatu atau bayangan yang terlintas di kepala
yang boleh mengganggu pemusatan fikiran. Ini kadang-kadang kita ni macam-macam. Kejap-kejap tu yang kita kadang-kadang khusyuk tu, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Khusyuk chips more nama dia. Khusyuk chips more. Jadilah. Jangan tak ada langsung. Jadilah khusyuk chips more kata orang. Lebih baik, yang lebih bagus lagi, khusyuk sungguh. Tapi gialah kita ni, mula-mula kadang ada, kadang lebur. Kadang ada, kadang tak tahu ke mana. Macam hair. Macam-macam, macam astro juga. Macam-macam ada. Tu. Tapi kita usahakan. Cara menghilangkan bayangan ini, kata Imam Al-Ghazali, adalah dengan membuang punca. Sebab menyebabkan hati kita tu boleh lebuh tadi. Boleh ke saya cakap lebuh ya? Bahasa orang Perak boleh ke ya? Lebuh tu pasal apa? Baik itu kadang-kadang kalau benda-benda yang boleh menghilangkan khusyuk di luar solat ni, kadang-kadang orang benda duniawi lah. Kan? Jomlah masuk ini, jomlah ini, tak payah. Sorry lah. Tak mau. Yang kita nak khusyuk dalam sembahyang ni. Kan? Kalau nak ngikut kebanyakan orang di dunia ni, rosak kita. Orang pakai itu, kita nak pakai itu. Orang nak itu, kita tak. Orang itu, kita ngikut ini. Macam-macam. Tak lalu kita. Kan? Kalau tambah teknologi itu kan, ada je iklan. Dulu iklan internet tak pecah. Lepas tu kaca tak pecah. Lalah poket tak koyak. Ya, punyalah nak ngikut trend sangat. Jadi apa benda yang boleh menjadi punca dan penyebab boleh hilangnya khusyuk di luar solat tu? Cegah siap-siap supaya dalam sembahyang tak akan menarik hati itu daripada lebuhnya khusyuk. Itu tafahum tu. Kita faham apa yang kita baca, tujuan solat itu apa, matlamat dia. Kemudian antara faham solat tu, para ulama ada yang menyebutkan kenapa kita angkat tangan bila kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kan? Kita berdiri. Berdiri itu kenapa kita rukun berdiri dalam solat? Kenapa? Berdiri dalam solat. Berdiri ni kita ni kerana di akhirat kelak setelah kita dibangkitkan oleh Allah, kita akan berdiri. Yang mana ada orang tak bergerak kaki dia. Kan? Sehingga selesai pertanyaan 4 perkara. Antaranya yang pertama, umur yang selama hidup apa buat? Usia muda apa digunakan? Dalam bab harta ada 2. Daripada mana dapat, ke mana dibelanjakan. Allah tanya tu. Kaki kita ni tak bergerak selagi tak selesai 4 soalan. Bila bangun daripada di alam akhirat nanti, kaki kita tak bergerak sehingga selesai. Sebab tu kita bila semayang berdiri betul tu, seolah-olah kita ni berada pada mahsyar. Berdirinya mahsyar tu. Sehingga kita ditanya oleh 4 perkara semua tadi. Tentang kehidupan kita di dunia dulu. Kan? Kemudian bila kita angkat takbir dengan kita faham solat tu apa? Allah. Kenapa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau besar, kenapa tak apa ini? Sebab bukan besar saiz. Ini maknanya isyarat takbiratul ihram. Pertama, lafaz takbiratul ihram. Takbir yang mengihramkan, memisahkan antara luar solat dengan dalam solat. Benda luar solat kita boleh buat macam, dalam solat dah tak boleh buat. Contoh makan, tak boleh. Dalam solat, luar solat boleh. Kan? Konyah tak berhenti-henti. Dalam solat tak boleh. Minum tak boleh. Bercakap-cakap tak boleh. Kan? Perbuatan yang boleh membatalkan solat tak boleh, seperti melompat besar tak boleh. Kan, pergerakan yang banyak sehingga dilihat sebagaimana tak semayang. Macam ini dia tawaf, bukan tawaf Mekah, semayang dia tu berjalan sana berjalan sini kan. Dia bukan semayang ni. Ini kulu kailah. Jadi bila kita semayang tu angkat takbir dengan makna surrender. Kan kalau orang polis nak tangkap, hands up, angkat tangan. Angkat tangan, kita serah diri. Serah diri maknanya aku tak ada apa-apa. Daripada tak ada apa-apa, balik pun tak ada apa-apa. Apa yang Allah bagi pun bukan aku punya. Surrender. Lepas tu kita angkat tangan bila takbiratul ihram. Kita tak ada siapa-siapa.
Maknanya kita ni bukan siapa-siapa. Sebab itu bila dia tu rasa macam besar, angkat takbir, rasa dia besar, memang habislah. Tak kira lah dia siapa, dia tetap semayangnya sama kopi tu juga. Sama ada yang bangsawan yang makan di pinggan, minum di cawan, harta berkokoyan, tetap semayangnya kopi tu juga. Dia kena surah diri juga. Kan? Lepas tu bila kita sujud 2 kali. Kenapa sujud 2 kali? Rokok sekali, i'tidal sekali, duduk antara dua sujud sekali, tapi sujud 2 kali. Sebab daripada tanah kita datang, dijadikan, dan kepada tanah kita kembali. Itu banyak rahsia ataupun hikmah solat. Setiap satu tu ada makna-makna dia, kan? Oleh itu tafahum, kita faham tujuan solat tu apa. Sebab solat ni juga maghfirah, memohon keampunan. Yang ketiga, dalam kita tafaham tadi, yang ketiga ta'zim. Untuk menghadirkan hati perlu faham 2 jenis pengetahuan, iaitu ma'rifah. Ma'rifah ni yang pertama akidah. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Ma'rifah tentang keagungan dan kebesaran Allah, yang mana Imam Al-Ghazali sebut, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat orang yang tak ada akidah. Tak ada akidah. Yang kedua, ma'rifah tentang kehinaan, talazum pada diri dia, kekurangan diri dan nafsu dia yang sentiasa menghambat. Dia kenal Allah tu Tuhan, kita ni hamba. Kita bukan menguasai, tapi kita dikuasai oleh yang maha kuasa. Kita bukan memiliki, tapi kita dimiliki oleh yang maha memiliki. Itu bila semayang, bila kita faham makna semayang tu sendiri. Kedua-dua ma'rifah ini akan menimbulkan kepasrahan diri dan merasa rendah diri, tawaduk di hadapan Allah, yang akhirnya akan menghasilkan khusyuk itu tadi. Kita bila semayang, Allah talazum, kita hina diri, dosa banyak dalam hati, kan? Kita rasa kita ni banyak silap dosanya sebagainya, kan? Tadi kita rasa ta'zim asas keagungan Allah Subhanahu Taala. Yang keempat, haibah. Haibah ni, dengan makna haibah ni rasa gerun kepada Allah, dengan dihasilkan dengan 2 cara. Pertama akidah, yang kedua tasawuf, akhlak. Sebab itu ma'rifah tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, hendaklah kita ketahui ketika solat bahawa Allah berkuasa menghancurkan seluruh makhluk yang terdahulu dan terkemudian. Sebab itu kita baca dalam surah Ali Imran, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kan? Allah yang berkuasa menghidupkan, Allah yang berkuasa mematikan, Allah berkuasa mengangkat seseorang, Allah berkuasa menghinakan seseorang, menjatuhkan seseorang. Itu kita kena ada haibah, rasa gerun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, keagungan Allah. Sebab itu kita tak ada rasa merak. Merak kan, borong merak tu kan, terbang tak tinggi, action je lebih. Yang kedua, ma'rifah tentang peristiwa yang terjadi ke atas para nabi dan waliullah yang diuji Allah dengan musibah dan ujian, sedangkan Allah berkuasa menjauhkannya daripada mereka. Kita ambil pengajaran sirah, penting sirah Nabi. Ada orang tak mau mengaji sirah Nabi. Sirah Nabi ni akan membina kekuatan dalam diri kita untuk kehidupan kita, kan? Tak ada lagi yang boleh kita jadikan idola, ikutan, melainkan Nabi Rasul. Qudwatun hasanah, uswatun hasanah, ikutan yang baik. Yang kelima, raja' harap, yang boleh ditimbulkan dengan 2 cara. Yang pertama, ma'rifah tentang kelembutan dan kasih sayang Allah. Pada nama Allah Ar-Rahim tu, lembutnya. Ar-Rahman,
Allah bagi nikmat asas, semua dapat. Yang beriman ke, yang tak beriman ke, yang semayang ke, yang tak semayang ke, Ar-Rahman semua Allah bagi. Nikmat-nikmat asas. Makan rasa kenyang, minum hilang dahaga, tidur hilang ngantuk. Kan, sebagainya. Tetapi Ar-Rahim Allah itu, Allah bagi nikmat khusus. Daqaiqun ni'am. Tingkat iman, rasa khusyuk, rasa syukur. Syukur tu dapat dirasai. Kan. Yang kedua, yakin dengan kebenaran firman-firman Allah yang menjanjikan syurga dan keredaannya bagi orang yang mendirikan salat. Bila kita baca firman-firman Allah ini, datangnya bila hati itu tentang nikmat, kita rasa nak kepada nikmat Allah. Kita syukur. Bila baca ayat tentang azab Allah, kita rasa takut. Sebab Al-Quran ni ada tafsir, khabar gembira, wa tanzir, peringatan ancaman. Ada wa'ad, janji baik, ada wa'id, janji buruk. Maknanya kalau buat dosa, dia azab kalau tak bertaubat, kan? Jadi kita takut dengan Allah dan kita harap kepada Allah. Allah lah yang menolong kita. Tiada naungan di hari akhirat nanti melainkan daripada naungan Allah Subhanahu taala. Sebab itu bila Allah jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi, Allah jadikan 100 rahmat dalam hadis qudsi. Satu Allah limpahkan di dunia, 99 lagi Allah akan limpahkan di akhirat. Pasal apa? Bayangkan, di akhirat orang boleh berjalan dengan kepala, orang berjalan dengan muka. Sayyidatina Aisyah pernah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana orang di akhirat tu boleh jalan dengan muka?" Nabi jawab, sebagaimana mereka di dunia tu boleh jalan dengan kaki. Maknanya mudah. Kan? Jadi Allah limpahkan rahmat yang banyak di hari akhirat. Sebab itu kita harap kita ni termasuk orang yang diberikan petunjuk di dunia, dan Allah selamatkan kita di akhirat daripada kedahsyatan azab, dan mohon perlindungan daripada Allah, syafaat Nabi SAW. Yang keenam, haya. Haya, iaitu boleh dihadirkan. Pertama, mengakui. Haya ni maknanya malu. Al-haya'u minal iman. Haya itu bahagian daripada iman. Sebab itu hari ini antara Allah cabutkan, ulama sebut, pertama Allah cabutkan di kalangan kita manusia akhir zaman ni khusyuk pertama. Yang pertama khusyuk. Yang kedua antaranya mahabbah, kasih sayang. Sebab kita tengok hari ni sana kes bunuh, situ kes bunuh, sini kes cantas, sini kes tetak, kan? Tak kira apa dah. Khuruj, banyaknya khuruj, pembunuhan berlaku banyak. Kemudian yang ketiga ni lah antara haya, tak ada malu. Hilang rasa malu. Macam-macam. Tak ada rasa malu nak cerita skandal. Kan? Dia ada suami, ada dua, dia ada isteri di rumah, lepas tu dia ada skandal. Tak ada rasa malu cerita. Lepas tu bukan kata tak ada rasa malu, kan? Bukan tak ada rasa ni, tak malunya tu sanggup buat apa benda yang bukan-bukan. Semata-mata konten. Dalam satu pemikiran, aliran pemikiran semasa, ada satu feminism. Feminism ni pemikiran nak popular. Sanggup buat apa-apa nak popular, nakkan perhatian. Sebab apa? Tak ada rasa malu. Habis semua. Kadang-kadang kan kita tengok, itu antaranya. Malu tu penting. Malu ni dituntut dalam menjauhi maksiat. Malu dalam buat ketaatan, berdosa. Malu menuntut ilmu, berdosa. Malu nak buat taat pada Allah, berdosa. Tapi yang tuntutnya dalam buat maksiat sebagai pencegahan. Oleh itu, dengan rasa malu, ini akan lebih terasa apabila seorang yang mendirikan salat mengakui penyakit yang dihidapi jiwanya seperti kurang ikhlas dan suka kepada kenikmatan dunia. Kedua, sedar betapa tingginya keagungan Allah dan betapa hebatnya ilmu Allah yang meliputi rahsia gerak hati yang terlintas dalam diri manusia. Yang ketiga, sedar dengan kekurangan diri yang tidak dapat mentakzimkan, mengagungkan Allah sebaik-baiknya sesuai dengan keagungan Allah selayaknya. Kita makan kurniaan nikmat Allah, bagaimana kita melaksanakan hak Allah. Kita makan dan kurniaan Allah,
tapi macam mana kita ikut ajaran Allah. Itu persoalan. Kalau tak, kita rasa malu. Sehingga kan ada orang tanya kepada salafus salih. Dia kata, aku nak buat maksiat. Sehingga kan salafus salih, ulama kata, kalau kamu nak buat maksiat, kamu kena buat dunia lain. Kamu jangan duduk di dunia Allah ni. Itu cara tu. Kalau tidak, malu. Sebab sudahlah makan rezeki Allah, makan kurniaan Allah, buat maksiat. Maksiat ni maknanya derhaka, melawan Allah SWT. Lagi bahaya, meremehkan maksiat. Alah, ni kecil je, kan luak pun. Tu tak luak pun katanya. Meremehkan dosa pun berdosa, meremehkan kebaikan pahala pun berdosa. Walaupun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun buat baik sebesar kecil, sebesar zarah pun Allah kira. Walaupun buat jahat sebesar zarah pun Allah kira, tak terlepas. Tetapi hari ni itu kecil je tu. Itu benda tu tak ada hal. Itu amboi. Semua segi dikira. Semua sudut dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau kita rasa malu, hayak, kita akan tahu tempat kita ni siapa. Bila sedar diri lah maknanya kita malu kan. Sebab itu Ibrahim bin Adham pernah ditanya di Kufah, kami doa tapi macam tak ada apa-apa je, kata orang Kufah. Sedangkan dalam Quran Allah sebut ud'uni istajib lakum. Doalah, Allah akan perkenankan. Kan? Ada 10 benda yang menghijabkan doa. Antaranya dia kata dia mengaku Allah tu Tuhan, tapi dia tak melaksanakan hak-hak Allah. Sebab tu hari ni ada orang pemikiran apa tuan-tuan? Pemikiran antaranya liberal. Apa pemikiran liberal? Pemikiran liberal ataupun pemikiran humanisme. Humanisme ni mementingkan soal kemanusiaan. Dia mengutamakan private centric, hak diri dia, mengatasi God centric, hak Allah. Apa itu tahap tuan-tuan? Ada dalam aliran pemikiran semasa. Jadi itu antara beberapa tips daripada Imam Al-Ghazali untuk mudah-mudahan kita dapat khusyuk daripada dalam solat. Bahkan disebut dalam hadis Arba'in 40, antara satu kisah seorang lelaki yang pakai pakaian yang tidak halal, makan makanan yang tidak halal, syubhat kan, lalu dia berdoa, doanya tu tak mustajab. Itu pun ada juga, maknanya berkaitan soal makan. Kita makan apa tu kan, kadang-kadang yang haram tu tak diambil kisah, lepas tu tak penting soal halal, yang syubhah pun hentam juga. Macam-macam lah ni kan. Kadang-kadang tak kira halal haram, tak kira. Sama ada halal tu pada segi apa pembuatannya, pada hukumnya, bahkan halal pada sudut caranya. Kan? Jadi itu tuan-tuan. Tu insya-Allah kita akan sambung pada masa akan datang beberapa permasalahan. Bulan depan kita cerita masalah, bukan bulan depan, minggu depan, dalam Khamis keempat cerita masalah. Masalah apa? Bukan masalah orang, masalah tentang khusyuk. Bagi contohnya, kalau orang angkat takbir banyak kali tu macam mana? Tu akan datang nak cerita tu. Kan? Kemudian kalau dia was-was macam mana? Kalau dia semayang tu adanya apa disebut sebagai dalam semayang tu, dia semayang adanya taraddud. Taraddud ni 3 ke 4? Dah rokok belum? Terlampau lama sangat. Taraddud. Keadaan apa yang bila kita ragu-ragu tadi sunat sujud sawi? Keadaan yang kita tidak disunatkan sujud sawi? Tu minggu depan, minggu ke-4 insya-Allah cerita masalah aja. Masalah berkaitan dengan khusyuk dan was-was. Insya-Allah. Jadi kita tangguhkan dengan kita membaca tahlil insya-Allah boleh ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى المرحوم arwah Cikgu Raja Ahmad Fadil dan 3 orang isterinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا
يا أرحم الراحمين ارحمنا. ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أفضل ذكري فعلا أنه لا إله إلا الله حي بقي. لا إله إلا الله حي موجود. لا إله إلا الله حي مقصود. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد نبي الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنتين على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض وما عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل
وأوصل تقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هلناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعات المباركة هدية من نواصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسببهم وخصوصا إلى الروح المرحوم Cikgu Raja Ahmad Fadil وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين وخصوصا إلى روح المرحومة وأصولها وفروعها ومن ينتسب إليهم أجمعين وأوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمه واعف عنهم ثم ثواب مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشائخنا ووالدهم ومشائخهم ولجميع المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربهما اللهم اجعله في صحائفنا وصحائف والدينا والسادة الحاضرين ووالدهم عم الجميع برحمة ورضوان وادخلنا وإياهم في فصيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنة الحلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله منكم منا ومنكم تقبل أقول قولي هذا واستغفر لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم إن شاء الله